Okey, jom kita terus masuk topik hari ni. Kita nak tengok bahan yang anda kongsi pasal satu alat kecantikan ni, Artistry Derma Architect. Nampak macam trend sekarang kan, alat macam ni. Yang boleh buat macam-macam, cuba ganti rawatan klinik tapi boleh buat sendiri kat rumah. Jadi, misi kita hari ni, nak faham betul-betul macam mana alat ni jalan, gabungkan teknologi dermatologi dengan cara nak bagi produk skincare meresap lagi bagus. Betul tu. Dari apa yang kita ada, alat ni ada dua kepala utama kan. Satu nama dia Skin Fitness. Yang ni fokus dia nak tegangkan kulit, lawan tanda penuaan. Kepala kedua, Skin Nutrition. Yang ni pula, dia tolong bagi produk tu masuk dalam kulit elok-elok. Kiranya macam bawa spa mini ke rumah lah. Menarik tu. Okey, kita mula dengan Skin Fitness dulu. Sumber kata dia guna teknologi macam frekuensi radio atau RF, ultrasound dengan lampu LED merah. Macam mana semua ni boleh tolong tegangkan kulit ya? Yang bestnya pasal gabungan ni, RF tu dia macam hantar haba tapi terkawal, jauh ke dalam kulit. Untuk apa? Nak suruh sel kulit kita aktif balik, buat kolagen baru, buat elastin baru, benda yang bagi kulit anjal tu. Ultrasound pula dia guna getaran. Getaran ni ada frekuensi berbeza, boleh sampai dalam sikit. Dia bantu lancarkan darah, aktifkan sel, kuatkan balik struktur kolagen yang dah ada. Lepas tu LED merah ni tambah lagi satu lapisan rangsangan. Dia target sel fibroblast, hilang kolagen kita. Jadi tiga-tiga ni kerjasamalah macam satu tim. Oh, macam tu. Sumber ada sebut pasal hasil cepat macam 6 saat je untuk RF dengan ultrasound tu. Dan kena pakai dengan boosting gel. Gel ni apa function dia sebenarnya? Penting sangat ke? Ya, 6 saat tu mungkin maksudnya masuk untuk capai suhu efektif dia. Cepat juga tu. Pasal gel tu, memang penting sebab dia macam konduktor. Dia berasaskan air, jadi dia tolong tenaga RF dan ultrasound tu sampai ke kulit dengan sekata. Selamatlah, kalau tak ada gel, mungkin tenaga tu tak sampai betul atau rasa panas tak selesa. Lagi satu, gel tu bantu alat ni gerak licin atas kulit. Plus, dalam gel tu sendiri ada bahan macam ekstrak tumbuhan, nak bagi kulit tenang, lawan stres haba, ada juga bahan anti kedut sikit. Okey, faham. So, selain tegangkan kulit, satu lagi fungsi besar dia pasal penyerapan produk lah kan. Yang Skin Nutrition tu, dia guna elektroporasi, sonoforesis, iontophoresis. Bunyi macam, wow, teknikal betul. Macam mana dia tolak dan buka jalan tu? Memang bunyi saintifik sikit. Tapi konsep dia, boleh faham. Elektroporasi tu, bayangkan dia buat macam lubang halus sementara kat permukaan kulit. Macam pintu kecil lah bagi bahan aktif, lalu. Sonoforesis pula, dia guna getaran juga, tapi untuk longgarkan sikit ruang antara sel kulit. Jadi bahan aktif tu senang nak menyelinap masuk. Iontophoresis ni macam main magnet sikit. Dia guna arus elektrik halus sangat untuk tolak bahan yang ada cas elektrik masuk dalam kulit. Contohnya mood vitamin C tu. Dia guna cas negatif, sebab vitamin C pun cas negatif, jadi dia tolak masuk. Mood skincare pula guna cas positif. Mungkin nak bantu bahan lain yang tak ada cas sangat. Jadi, betul ke berkesan semua teknologi ni? Maksud saya, ada data tak tunjuk penyerapan tu memang lagi bagus dari sumber yang anda ada tu? Ada data dia. Kajian tunjuk mood vitamin C tu, dia boleh tingkatkan penembusan serum vitamin C tu sampai 270%. Banyak tu. Sebab vitamin C ni kita tahu dia agak susah nak masuk dalam kulit kalau sapu biasa je. Kalau nak banding dengan alat lama dorang, Dermasonic, yang ni 2.12 kali lagi power. Untuk mood skincare pula, data tunjuk dia boleh tingkatkan kedalaman penembusan serum antara 187% ke 230%. Bergantung jenis serum jugalah. Wow, 270% tu memang tinggi. Okey, so bila kita gabungkan kedua-dua fungsi ni, Skin Fitness untuk tegangkan, Skin Nutrition untuk serapan, apa hasil akhir yang boleh nampak? Sumber ada cerita pasal ni? Ada disebut potensi hasil dia. Lepas guna konsisten, sumber kata boleh nampak pori kurang jelas,
mungkin sampai 30%. Keanjalan kulit pun naik mendadak, ada angka 162.1% lepas 4 minggu. Kepadatan kulit dalaman pun naik sampai 10.3%. Testimoni pengguna pun ada disebut, dorang cakap kedutan kurang, kulit rasa lebih lembap, lebih anjal. Jadi nampak macam ada sinergi lah. Betulkan structure, fitness, lepas tu pastikan makanan kulit sampai, nutrition. Okey. Itu hasil dia. Macam mana pula cara guna harian? Nampak macam ada jadual, ada tempat tak boleh guna. Ada sebut pasal penyangga sanitasi UVC juga. Apa benda tu? Betul, ada cara guna dia. Yang skin nutrition tu boleh guna hari-hari, macam rutin biasa. Tapi skin fitness tu, sebab dia intensif sikit, dorang syorkan 2 kali seminggu je. Kena ikut juga arahan, kawasan mana boleh guna, mana tak boleh. Macam area mata, kelenjar tiroid tu kena elak. Dan ada peringatan juga, kalau mengandung ke, ada implan ke, atau ada masalah kulit macam eczema teruk, tak digalakkan guna. Penyangga UVC tu, itu macam stand dia lah. Tapi ada lampu UVC untuk bunuh kuman kat kepala alat tu. Letak je 8 minit dia bersihkan. Cili kebersihan lah tu. Jadi, kesimpulannya, untuk anda semua, Artistry Derma Architect ni nampaknya macam satu pakej lengkap lah. Dia cuba bawa teknologi canggih dari klinik terus ke tangan anda. Dia gabung 2 benda penting. 1, nak bagi struktur kulit tu mantap balik, tegang. 2, nak pastikan apa saja produk bagus yang anda pakai tu betul-betul sampai ke mana dia patut pergi dalam kulit. Ya, dan ini memang seiring dengan apa yang kita nampak dalam pasaran kan. Alat kecantikan kat rumah makin lama makin canggih, makin banyak fungsi. Tujuan dia bukan setakat nak bagi hasil dari alat tu je, tapi nak tolong boost lagi kesan produk sedia ada anda. Mungkin juga nak panjangkan kesan kalau anda pernah buat rawatan profesional. Ini tinggalkan satu persoalan menarik untuk anda fikirkan. Bila teknologi sehebat ni dah makin senang kita nak dapat dan guna sendiri kat rumah. Agak-agak, kat mana garisan antara penjagaan kulit peribadi dengan rawatan estetik profesional lepas ni? Apa agaknya masa depan dia?